bro, kalau korang rasa motor adventure semua nampak sama, cuma tengok motor ini. Ialah Boss DS625X 2026 dengan enjin 581cc. Motor ini menghasilkan sekitar 63 kuasa kuda dan 57 torque. Maksudnya bila pulas minyak ni, motor ni memang bergerak laju lah. Bukannya macam aku perlahan bila nampak harga barang laku naik. Top speed dia dikatakan sekitar 183 km per jam. Tapi jangan risau, kebanyakan rider Malaysia akan test kelajuan ruang ni dekat tempat yang sama, iaitu dalam imaginasi. Dia tangki 17.6 liter, jadi dia boleh ride jauh sebelum lampu minyak menyala dah bagi serangan panik pada dompet lah. Okey, berat pula sekitar 206 kg. Masa motor bergerak ni memang sedap. Bila saya ingat masa parking, memang berat Mat. Yang aku suka dia punya rupa tu lah, garang nak mampus. Dari depan nampak macam motor yang dah jelajah 10 negara, tapi hakikatnya baru pergi kedai mamak je. Suspension tinggi, tayar jenis Venture, rim jejari yang warna emas memang bagi orang rider yang profesional. Walaupun GPS paling jauh yang pernah ada buka cuma dari kedai nasi kandar je. Okey, kesimpulannya Boss 625X ni memang menarik. Kalau korang rasa macam mana DS 625X ni?